Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Ni kita nak deliver satu unit Toyota Camry Leobang. Okey, dekat customer kita daripada Kulai Johor. Okey, unit ni customer beli dengan kita, dia tak tengok langsung unit. Dia 100% letak kepercayaan dekat kita hanya melalui video dia. Okey, owner ni kalau tengok video ni, saya nak ucapkan terima kasih Mr. Wong dari Kulai Johor. Okey, unit ni kita akan hantar lah pergi ke Kulai Johor terus. So unit ni tahun 2003. Yang ni low mileage. Yang ni mileage dia 40,000 macam tu sah. Okey, CC 2000 petrol. Okey, unit ni basic dia beli dengan kita, dia tak mau cat ataupun tak buat sistem apa, mungkin dia buat dekat sana. Okey, so unit ni dia main keadaan basic macam ni lah. Okey, so jom kita nak payung dalam dia model ni. Okey, model ni dia main manual set step. Okey, manual set step. Pintu ada mosquito net. Okey, masuk. Layout dia macam ni. Okey, kat sini dua orang duduk, kat sini dua orang. Boleh tidur kat sini 2 ke 3 orang dewasa. Ada dining table, atas ada bed. Boleh tarik 2 ke 3 orang tidur. Okey. Dan unit ni best ada bunk bed. 2 orang dewasa juga tidur. Okey. So ni dia ada dining kat sini. So ini dining ni boleh buka, kat sini boleh seorang duduk. Yang ni dia punya sink dia macam ni, stove dia macam ni sekali. Okey. Fridge dari Japan. Okey. Lepas tu toilet dia. Okey, mic kita tunjuk toilet dia. Okey, ni toilet dia macam ni. Model Leobang, toilet dia macam ni. Okey. Okey, bahagian kokpit pemanduan dia, dashboard dia macam ni. Ini view daripada belah depan. Dia macam ni. Okey, ni bahagian pemanduan, ni bahagian penumpang. Ni dashboard. Keyboard 2002, 2001 ke atas. Dashboard dia main model baru sikit. Okey. Yang penting auto. Okey, jom saya nak view sekeliling, nak tunjuk model ni dia main ada apa. Okey, pertama dia ada manual set step. Kedua dia ada main firmware owning. Okey. Kat sini dia ada storage compartment. Sini pun ada storage compartment juga. Dia sekali storage ni dia besar sekali kat sini. Okey. Ini kaset toilet dia. Dekat sini access toilet dia. Shower current lah kat situ. Sini isi petrol. Okey, yang best dia ada 4 wheel gang model ni. Dia ada 4 wheel. Okey. So, pada yang berminat Toyota Camry model macam ni, boleh order kita di mana? RW Motorhome. Okey. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada owner ni. Jumpa nanti. Jom. Okey, kita dah serah di dekat kita orang tu.